Ini ialah Samsung Fold 4 yang telah saya gunakan lebih daripada 2 tahun. Saya beli hari itu pada November tahun 2022. Sekarang telah pun tahun 2025 bulan 5. Jadi sekarang ni benda ni masih lagi okey, boleh digunakan. Skrin ini masih lagi menyala. Begitu juga dengan skrin yang depan ini. Okey, sepanjang saya guna selama 2 tahun ni, ada beberapa isu yang saya hadapi dengan handphone ini. Jadi masa kita beli, kita diberikan 3 voucher untuk menukar skrin di bahagian dalam ini. Kita ada skrin protector yang halus kat dalam ni. Lama-lama kita guna, dia akan mula terkopak di bahagian tengah ni. Yang ini tak ada sebab saya baru je tukar. Saya tukar kali pertama selepas, kalau tak silap, 3 ataupun 4 bulan saya gunakan. Dia dah mengelupas sebelah tengah ni. Saya pergi ke Samsung, dia repair dalam masa sekejap sahaja, tak sampai 1 jam. Yang kedua pula, dia terkopek tu pada tahun 2024 bulan Disember. Kalau ikutkan dia punya warranty tu dah habis, tetapi kupon tu masih belum expired lagi. Jadi kita tukar kali kedua. Kemudian kita ada kupon yang ketiga. Pada 2 hari bulan 5 tu saya pergi ke sana untuk tukar sebab dah terkopek kat tengah ni. Saya pergi ke sana, dia kata, minta maaf encik, kami punya polisi baru ni, walaupun handphone tadi ada kupon lagi, dah tak boleh guna dah. Jadi saya kecewa lah pada ketika itu. Tapi tak boleh buat apa. Kalau kita tukar di kedai Samsung, dia punya yang depan ini, dia harganya RM99. Tapi saya pergi kedai yang biasa saya pergi, dia kata RM66. Tapi tak apalah, kita tukar sebab tak boleh nak tukar sendiri, tak pandai, nanti rosak lagi teruk. Okey, kita tengok adakah masih lancar lagi, boleh digunakan secara laju ataupun bagaimana. Okey, kita tengok handphone ni masih lagi responsif walaupun setelah 2 tahun. Cumanya pada bulan 4 hari tu saya rasakan dia terlampau lambat dan dia jadi panas kat sini. Kemudian saya hantarlah ke center, tapi center kata semuanya masih okey. Jadi saya reformat balik. Jadi apabila reformat tu, jadi alhamdulillah sangat-sangat responsif sehingga saat ini. Jadi ada tak benda yang tak best tentang Samsung ni dalam penggunaannya selama 2-3 tahun ni? Ada. Iaitu apa? Pada tahun 2023 bulan 6, telefon ni jadi panas. Jadi bila kita pasang kat sini, dia ada macam garisan, kemudian kadang-kadang sebelah menyala, sebelah tak menyala. Terpaksa buat banyak ni, kita buka tutup dan bateri panas. Dan akhirnya dia terus mati. Zap, tak boleh nak buka dah. Yang hanya boleh buka di depan ini sahaja. Okey, saya lupa nak buka kita punya casing. Okey, boleh tengok kita punya skrin. Depan ni ada skrin protector. Skrin protector depan ni pun saya tukar banyak kali, bukannya sekali saja. Okey, kita tengok masih lagi okey sebab saya betul-betul jaga. Kalau jatuh pun jatuh ringan-ringan saja, tak pernah lah jatuh tanpa casing. Okey, kalau kita lihat di sini, sebelah ni masih lagi bersih suci dan sebelah sini tengok nampak macam teruk kan. Sebenarnya ada plastik di atas ni. Saya tak tanggalkan lagi. Jadi kalau tanggal tu sama juga macam ni lah, berkilau. Tengok kat sini di dalam reflection dia tak ada apa-apa cala. Sama juga dengan depan lah. Depan ni lebih cantik lah sebab kita tak pernah mencalakan dia. Okay, kita tengok dengan dekat lagi. Bahagian dalam pun sama juga. Jadi apa komen saya tentang Fold 4 ni? Handphone ni okey, sangat-sangat okey sebab dia sangat besar. Bila kita buka YouTube ataupun kadang-kadang kita buka Al-Quran, kita buka apalah, dia boleh besar. Terutama bagi orang yang dah berumur macam saya ni, saya perlukan skrin yang besar. Tapi disebabkan kita risau benda-benda dalam ni, dia fragile, mudah rosak dan kosnya agak tinggi, saya rasa untuk handphone yang akan datang, saya tak akan gunakan dah handphone Fold ini. Jadi kalaulah akan datang dia punya warranty tu lebih lama, mungkin saya akan gunakan semula. Tapi masa ni tak ada dah, saya berpindah kepada telefon yang lain. Selain daripada itu, saya dimaklumkan juga kalau yang dalam ni terkopek, lepas ni dah tak ada pertukaran dah selepas habis warranty. Lepas tu kena tukar sendiri. Itu juga satu masalah kan. Handphone yang masih elok ni sebenarnya saya dah tak gunakan sebab saya pun ada handphone lain, handphone yang baru, nanti saya akan sebutkan handphone apa. Handphone ni saya dah pun reformat balik dan lepas ni kita akan masukkan data daripada handphone isteri saya. Saya akan bagi kepada isteri saya untuk dia gunakan. Dia pun tak pernah guna handphone lipat sebegini, jadi saya bagi dia gunalah. Harapnya dapat digunakan dengan baik dan saya mengharapkan juga handphone ni boleh bertahan lebih daripada 5 tahun. Sekarang sudah tahun yang ketiga, kita harap boleh sampai lagi 5 tahun ataupun 7 tahun yang akan datang.